Hai korang, hari ni kita nak try white fish olong antara Zeus dan juga Caji. Mana lagi sedap? Jom! Sekarang dekat tangan saya ada white fish oblong Caji dan juga Zeus. Jom kita rasa mana lebih better. First kita nak rasa Zeus dulu. Oh my god, sedap weh. Memang rasa fish memang kuat. Rasa susu itu sepasisnya. Dan rasa tea tu agak sedikit. Fish dia lebih banyak berbanding tea. Nice, not bad. Sedap juga. Second adalah white fish olong Caji. Ini different. Rasa fish dia agak sedikit kurang, tapi rasa tea dia tinggi. Yang paling best kalau korang buka penutup Caji ni, dia ada krim kat atas. Dia ada foam kat atas. So korang kena buka penutup dia, baru korang rasa dia punya buih-buih foam dia ni. Nampak? Untuk harga pula, white fish olong untuk Caji harga dia RM11.90. Zeus harga dia RM10.90. Kedua-dua ni walaupun menu yang sama tetapi ada different. Untuk Zeus, rasa fish dia agak tinggi, rasa teh dia agak kurang. Dan untuk Caji, rasa teh dia tinggi, rasa fish dia agak kurang. So, mana satu pilihan korang?